Ada yang keliru antara ungkapan politik bukan akidah dan perjuangan. Lebih mengurunkan apabila ada yang mengambil kesempatan untuk melaga-lagakan kedua-dua ungkapan ini, sedangkan adu domba itu sikap munafik, mengelirukan orang awam atas nama agama, satu virus yang bahaya kepada masyarakat, sedangkan maqasid syariat adalah bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat. Politik bukan akidah membawa maksud bahawa politik bukan satu agama atau kepercayaan. Agama atau kepercayaan itu akidah yang tidak boleh dipertikai. Politik itu relativism, akidah itu absolutism, politik itu berubah, akidah itu tetap, politik itu ciptaan manusia, akidah itu ciptaan Allah, politik itu dikemudi nafsu, akidah dikemudi Al-Quran. Oleh sebab itu, seorang alim tetapi apabila berpolitik, hudud menjadi tunggangan, sedangkan hudud dalam akidah hukumnya wajib. Kumpulan kina pada satu masa menjadi haram, tetapi masa yang lain pula menjadi halal. Bila berpolitik, kerajaan sanggup dikhianati, sedangkan akidah melarang khianat. Sebab apa semua ini dilihat fragile, sebab politik itu dipandu nafsu, segalanya berkemungkinan asalkan kuasa dimiliki.